Jom kita explore cara setup local AI dalam phone korang. So, korang tahu tak yang korang boleh ada AI yang duduk dalam phone korang and korang boleh operate AI ni tanpa korang perlu keluarkan data korang daripada phone ni. So, caranya mudah je. Korang boleh download satu app ni, nama dia Pocket Pal AI. Function app ni sebenarnya hanyalah sebagai operating system dan juga interface untuk AI yang kita akan gunakan nanti. So, once korang dah settle download, korang boleh terus pergi ke app ni dan tekan line 3 atas kiri tu, which is dia punya menu, and then korang terus tekan models. So, saya cadangkan untuk korang download dulu model yang paling kecil untuk korang fahamkan cara dia operate dalam phone korang. Contohnya model small VLM 2500M Instruct ni. So, once korang dah siap download, korang boleh test lah dengan dia kan. Kalau ada model-model yang korang nak gunakan, model-model lain yang tak ada dalam senarai, korang boleh tekan button tambah dekat bawah ni and then korang tekan add from Hugging Face. So, dekat sini akan ada senarai beribu-ribu jenis model lain yang korang mungkin tak pernah dengar. So, sekarang ni saya gunakan Google Pixel 10. Saya terus je pergi sebab saya dah tahulah model apa yang saya nak guna, DeepSeek R1 contohnya kan. So dekat sini kita just tekan je mana-mana list and then dia akan keluarkan list model yang kita boleh download lah. So dekat sini kalau korang perasan ada list yang kosong dan ada list yang ada tanda memory warning. This is basically app ni bagi tahu kita yang model ni tak compatible untuk run dekat phone kita. And kalau kita tengok sendiri, file ni pun bersize 16.4GB. So sangat-sangat logik lah kenapa model ni tak boleh run dalam phone kebiasaan kita. Lagi besar model, lagi dia makan storage kita dan juga lagi kuat lah dia makan processing power dalam phone kita. Okay, so once kita dah download, dah settle, korang boleh terus try tekan load and then chat macam biasa. So mungkin ada yang tanya, kenapa kena leceh-lecehkan setup AI yang macam ni? Kita kan ada ChatGPT je. Antara sebab lain kenapa setup AI local dalam phone ni bagus adalah korang boleh gunakan dia tanpa internet. So let's say saya bagi satu senario korang pergi hiking ke ataupun korang pergi camping kat hutan ke, duduk berminggu-minggu tempat yang tak ada internet and then something unexpected happened. So korang tak adalah blank sebab korang dah ada AI yang korang boleh gunakan dalam phone secara offline. Kalau korang nak try, korang just open je phone korang and then korang try chat dengan model-model yang korang dah download tadi.